Ikan peri sambal petai RM25. Memang bukan ikan pari ya yang boleh buat bakar sambal. Semua jenis ikan yang kat sini semua boleh buat bakar sambal. Kita ada 6 jenis ikan. Kita ada ikan siakak, ikan kembung, ikan pari, ikan talapia, ikan terubuk dengan ikan cencaru. Semua 6 jenis ikan ni customer boleh pilih nak bakar dengan bakar kosong dengan air asam, tak pun nak bakar sambal petai. Oh, banyak kalau yang tak ikan Alhamdulillah, setakat ni kita ada 6. Kecuali kalau hari Minggu kita ada additional special menu, kita ada kerang, kita ada sotong bakar, lauk lain, lauk tambahan yang lain lah. Masak dulu takut orang ada yang tak tahan perut kan. Jadi takut orang sakit perut makan, so memang kita akan grill dulu petai tu sebelum kita serve. Ni dia korang ikan bakar pari. Ikan bakar pari ya bang? Pari ya. Berapa ringgit tadi bang? Saiz macam ni RM25 ni dia.